Pendatang asing tanpa izin terus menjadi antara fokus utama penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia dalam memastikan keselamatan serta kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Kali ini, tindakan tegas dilaksanakan di negeri Kedah apabila seramai 12 warga Thailand yang didapati melanggar undang-undang imigresen berjaya dipindahkan pulang ke negara asal selepas melalui semua proses perundangan yang ditetapkan. Dalam perkembangan terkini, Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah mengesahkan bahawa operasi pemindahan pulang itu telah dilaksanakan melalui Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan atau ICQS Bukit Kayu Hitam. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan bagi memastikan setiap tindakan penguatkuasaan dilaksanakan secara teratur mengikut undang-undang serta prosedur yang ditetapkan. Kesemua individu yang dipindahkan terdiri daripada 5 lelaki dan 7 wanita warga Thailand. Sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan, mereka ditempatkan di Depot Tahanan Imigresen Belantik Sikh sementara menunggu urusan dokumentasi serta penyelarasan dengan pihak berkaitan diselesaikan sepenuhnya. Hasil siasatan mendapati mereka melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63 termasuk memasuki Malaysia tanpa pas atau permit yang sah serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Setiap kes telah melalui proses perundangan mengikut peruntukan undang-undang sebelum tindakan penghantaran pulang dilaksanakan. Lebih penting, semua individu terbabit telah selesai menjalani hukuman yang dikenakan sebelum dibenarkan meninggalkan negara ini. Sebagai langkah penguatkuasaan susulan, nama mereka turut dimasukkan ke dalam senarai hitam Jabatan Imigresen Malaysia. Tindakan itu bertujuan menghalang sebarang cubaan untuk memasuki semula Malaysia secara tidak dibenarkan pada masa hadapan. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia, proses pemindahan pulang seperti ini bukan sekadar menghantar pulang individu yang melanggar undang-undang, malah menjadi sebahagian daripada strategi berterusan bagi memastikan sistem imigresen negara sentiasa terpelihara, teratur dan berintegriti. Pelaksanaan operasi ini juga membuktikan bahawa setiap tindakan diambil berdasarkan proses perundangan yang lengkap. Bermula daripada pengesanan, penahanan, dokumentasi, proses mahkamah sehingga penghantaran pulang, semuanya dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jabatan Imigresen Malaysia turut menegaskan bahawa operasi pengesanan dan penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin akan terus diperkukuhkan dari semasa ke semasa. Langkah ini bertujuan memastikan pematuhan terhadap Akta Imigresen 1959,63 serta mengukuhkan kawalan sempadan negara demi menjaga keselamatan, ketenteraman awam dan kedaulatan Malaysia. Pihak berkuasa turut mengingatkan bahawa setiap individu yang berada di Malaysia perlu mematuhi syarat kemasukan serta tempoh sah pas atau permit yang diberikan. Sebarang pelanggaran terhadap undang-undang imigresen boleh membawa kepada tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Operasi pemindahan pulang di Kedah ini sekali lagi memperlihatkan komitmen berterusan Jabatan Imigresen Malaysia dalam memastikan undang-undang negara dihormati di samping memperkukuhkan kawalan imigresen melalui tindakan yang profesional, sistematik dan berterusan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.